Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi ya dalam resipi Kak San. Kali ni Kak San nak share bagaimana cara nak buat kuih pandan gedik. Rasanya amat sedap, lembut dan mudah disediakan. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe resipi Kak San. InsyaAllah Akak akan share lagi banyak resipi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Langkah pertama, kita kena buat air daun pandan dahulu. Mula-mula kita potong daun pandan, kemudian masukkan dalam kisar. Kita blend dengan 2 cawan air. Kemudian kita tapiskan daun pandan tu. Sekarang kita sukat air daun pandan menjadi 2 cawan. Kemudian campurkan air daun pandan ni dengan setengah cawan santan. Jadikan air daun pandan dan santan ni sebanyak 2,5 cawan. Kalau nak senang, gunakan timbang aja. Jadikan 450 gram. Akak timbang aja. Sekarang masukkan 1 sudu kecil berwarna hijau pandan. Tujuannya ialah untuk menjadikan kuih lagi cantik. Jom kita buat adunan tepung. Ambil bekal kosong, masukkan 1 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung ubi, 3/4 cawan gula pasir dan 1 sudu kecil garam. Garam ni gunakan garam halus. Gaul rata ya. Lepas tu masukkan air daun pandan. Air daun pandan ni kena masuk perlahan-lahan supaya tepung tak berketul. Lepas tu kacau rata-rata sehingga sebati. Masukkan 1 sudu kecil air kapur. Kemudian kacau rata. Sekarang, tapiskan adunan tepung ni. Lepas tu, ketepikan sekejap adunan ni. Untuk kuih kasui gedik ni, akak gunakan acuan twister ni. Mula-mula, sapu minyak pada acuan ni supaya kuih taklah melekat dan kuih senanglah tanggalkan daripada acuan. Kuih pun nampaklah cantik. Sebelum kita tuang adunan ke dalam acuan, kita kacau dulu adunan di dalam bekas ni. Bolehlah tuangkan adunan ni dengan perlahan-lahan ke dalam acuan. Penutup kukus ni hendaklah dibalut dengan kain supaya uap tidak menitis ke atas kuih. Bila air dah mendidih, kukuslah kuih kasui ni selama 15 minit dengan api yang sederhana. Setelah 15 minit, kuih pun dah masak dan bolehlah diangkat dan disejukkan. Kelapa ni sebanyak 1 cawan lebih kurang 100 gram. Campurkan dengan sedikit garam dan gaul rata. Letakkan selai daun pandan yang telah dipotong ke atas kelapa. Tujuannya nak bagi kelapa ni bau wangi. Jom kita kukus kelapa. Kukuslah selama 5 minit. Setelah 20 minit, kuih pun dah sejuk. Bolehlah keluarkan dari acuan. Untuk memudahkan kuih ni keluar dari acuan, gunakan lidi.
Dengan perlahan-lahan letaklah kelapa parut di atas kuih kasui pandan ni. Adunan ini boleh dapat dalam 32 biji kuih kasui pandan. Alhamdulillah, kuih kasui pandan ni minum dengan kopi O amat sedap Puan. Rasanya lembut, sedikit kenyal dan aroma dari daun pandan ni amat menyelerakan. Boleh cuba. Ateh, mula kita makan. Jangan lupa baca bismillah.